Sunat subuh. Sunat subuh ni jangan lupa. Nabi kata rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia ni dan isi dunia. Allah Rabbi. Nah, mana kalau masjid S-Kelas harga 800,000, jauh ha. Besar 2 rakaat sunat subuh. Nampak? Sebab itulah orang yang masuk ke dalam syurga Nabi tengok tak pakai S-Kelas. Dah Lamborghini Aventador 1.8 juta 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunia. Ni dunia ni Allah, Lamborghini cak yang dunia ni baik hak tu lagi. Sebab tu yang masuk syurga pada malam Isra' Mi'raj, Nabi dengar berjalan dalam syurga, orang tu pakai Lamborghini. Dah Bilal ibn Rabah, kulit hitam, hidung kembang, mata besar, tak? Bibir tebal, rambut macam takkan anggur, kalau sikat patah sikat. Habsi, abdi, belakang kulit dia penuh hancur dengan bekas kena seksa besi panah. Nampak? Kerana apa? Kerana dia ada benda-benda yang Allah khabar tadi ya. Dia ada benda-benda yang khairum minad dunya wa ma fiha.